Tentera Amerika Syarikat baru sahaja membongkar gertakan terbesar itu dan sekatan Iran telah hancur sepenuhnya. Anda lihat, selama berminggu-minggu, rejim yang terdesak itu mendakwa bahawa mereka telah memasang periuk api bawah air yang mematikan di laluan air paling kritikal di dunia, mencabar kapal-kapal untuk melintasi garisan itu. Tetapi pagi ini, di siang hari, kapal perang Amerika yang lengkap bersenjata belayar terus melalui laluan sempit itu tanpa sebarang cabaran. Ini adalah kali pertama perkara seperti ini berlaku sejak perang bermula. Dan ia berlaku tepat pada masa apabila Iran memerlukan segala kelebihan yang boleh didapatkan untuk merundingkan perjanjian yang boleh diterimanya. Lihatlah, selepas semua rumutan tentang gencatan senjata, selepas mengugut untuk menarik diri kecuali Amerika Syarikat meyakinkan Israel untuk melaksanakan gencatan senjata di Lubnan, pegawai-pegawai Iran akhirnya tetap hadir ke meja rundingan. Sebenarnya, mereka tiba di Pakistan sebelum pesawat Amerika Syarikat pun mendarat. Keesokan harinya, delegasi Amerika Syarikat juga tiba. Naib Presiden J.D. Vance turun dari pesawat dan bertemu dengan pegawai-pegawai Pakistan sebelum memasuki rundingan. Sekarang, kita akan bincangkan dengan tepat siapa yang hadir dari pihak Iran kerana ia banyak menunjukkan betapa seriusnya mereka memandang rundingan ini. Tetapi sebelum kita lakukan itu, mari kita bincangkan tentang kapal perang AS tersebut. Anda lihat, pagi tadi, 2 kapal perang AS telah melalui Selat Hormuz dan masuk ke Teluk Parsi, kemudian keluar semula. Ini adalah kali pertama sejak perang bermula, kapal perang AS benar-benar memasuki Teluk Parsi. Sekarang, ada satu saluran media milik kerajaan Iran yang mendakwa bahawa perkara ini sebenarnya tidak berlaku. Kapal perang itu sebenarnya cuba untuk masuk. Tetapi, tentera laut Iran mengancam mereka dan mereka berpatah balik. Tetapi sekali lagi, saluran yang sama ini telah beberapa kali didapati berbohong dalam beberapa minggu yang lalu. Dan selain itu, kini terdapat 3 penerbitan berbeza yang mengesahkan bahawa 2 kapal perang AS telah melintasi dari timur ke barat, memasuki Teluk Parsi dan keluar semula. Dan di samping semua ini, kita juga boleh melihat data satelit sahaja, iaitu data lokasi untuk kapal-kapal perang ini. Dan kita boleh lihat bahawa perjalanan itu memang berlaku dan ia berlaku pada waktu siang. Ini adalah misi berjam-jam yang berlaku tepat ketika semua orang boleh melihatnya. Jadi jika Iran mahu melakukan sesuatu, mereka boleh saja, tetapi mereka tidak melakukannya. Pegawai AS juga mengesahkan bahawa perjalanan ini tidak diselaraskan dengan pihak berkuasa Iran. Bermakna, kapal perang itu hanya masuk dan kemudian keluar semula. Sekarang, kita tidak tahu dengan tepat apa yang mereka lakukan. Mungkin ini hanyalah satu mesej bahawa AS kini mempunyai kebebasan penuh ke atas selat itu memandangkan gencatan senjata sedang berkuat kuasa. Atau mungkin kapal perang itu sedang mengiringi sebuah kapal tangki masuk ke Teluk Parsi dan keluar semula. Atau mungkin mereka sedang menyingkirkan ranjau laut. Kita tidak tahu dengan tepat. Tetapi kita tahu bahawa orang Iran sebelum ini telah mendakwa terdapat periuk api di Selat Hormuz. Dengar ini. Ini adalah daripada Timbalan Menteri Luar Iran yang baru sahaja mengesahkan maklumat ini 2 hari lalu. Maksudnya, temu bual ini adalah dari 9 April. Selat Hormuz masih terbuka. Sudah tentu terdapat sekatan teknikal kerana zon perang dan kerana banyak pengaturan yang dilakukan oleh Iran semasa pencerobohan terhadap Iran ini. Jadi terdapat beberapa sekatan teknikal dan inilah sebabnya semua kapal yang ingin melalui Selat Hormuz, mereka perlu berkomunikasi dengan tentera kita dan titik hubungan ketenteraan kita di sana disebabkan oleh keterbatasan di selat ini. Dan selatnya adalah selat yang sangat sempit. Ia terletak dalam perairan wilayah kita serta perairan wilayah Oman. Ia berada di dalam perairan kita. Jadi kita perlu sangat berhati-hati demi keselamatan dan sekuriti kapal tangki dan kapal-kapal lain. Sekatan teknikal tersebut sangat berkait rapat dengan keadaan waktu perang dan ia mengambil masa untuk dihapuskan. Jadi laluan selamat dapat dijamin. Selat Hormuz masih dibuka. Tetapi sudah tentu setiap kapal tangki dan setiap kapal perlu membuat pengaturan yang diperlukan dengan pihak berkuasa Iran untuk dapat melalui selat ini dengan selamat. Sekarang, beliau berkata bahawa Iran mempunyai peta periuk api ini dan sebab itulah kapal-kapal perlu berkoordinasi dengan Iran untuk mendapatkan laluan selamat melalui Selat Hormuz. Sekarang, saya tidak pasti sejauh mana kebenarannya kerana semalam New York Times melaporkan bahawa Iran sebenarnya
tidak dapat mencari periuk api yang mereka sendiri telah letakkan. Ini mungkin kerana mereka tidak pernah mempunyai peta atau mungkin kerana orang yang sebenarnya melakukan kerja itu, yang meletakkan periuk api, mempunyai peta dan telah tertimbus jauh di bawah tanah dalam sebuah bangker tempat dia bersembunyi ketika serangan Amerika berlaku. Jadi, kita tidak benar-benar tahu. Tetapi di sinilah saya ingin bercakap tentang teori yang telah dikemukakan oleh sesetengah orang dalam beberapa hari yang lalu. Mereka pada dasarnya mengatakan bahawa Iran sebenarnya tidak pernah meletakkan periuk api bawah air. Mereka hanya mengumumkan secara terbuka bahawa mereka telah melakukannya. Jadi, kapal-kapal terlalu takut, terutamanya kapal awam, terlalu takut untuk mengambil risiko itu. Dan ini secara efektif telah menyekat Selat Hormuz, walaupun Iran sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk, anda tahu, menjadikannya berbahaya. Namun begitu, ini hanyalah satu teori. Kita sebenarnya tidak mempunyai sebarang bukti. Dan selain itu, untuk mengetepikan teori ini sedikit, Presiden Trump sendiri telah mengeluarkan satu kenyataan pagi ini yang mengesahkan bahawa pasukan AS sebenarnya sedang menjalankan misi membersihkan periuk api. Lihat ini. Satu-satunya perkara yang Iran ada hanyalah ancaman bahawa kapal-kapal mungkin akan melanggar salah satu periuk api laut mereka, yang mana semua 28 bot penabur periuk api mereka juga berada di dasar laut. Kami kini memulakan proses membersihkan Selat Hormuz sebagai satu jasa kepada negara-negara di seluruh dunia termasuk China, Jepun, Korea Selatan, Perancis, Jerman dan banyak lagi. Sungguh luar biasa. Mereka tidak mempunyai keberanian atau keazaman untuk melakukan kerja ini sendiri. Namun begitu, sangat menarik apabila kapal pengangkut minyak kosong dari pelbagai negara sedang menuju ke Amerika Syarikat untuk memuatkan minyak Amerika. Sekarang, dari apa yang saya faham dan saya ingin jelaskan, saya bukanlah pakar tentera laut dan selain itu, tentera Amerika Syarikat memang mempunyai keupayaan yang orang awam tidak tahu. Tetapi berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan maklumat awam, dua kapal perang yang melalui Selat Hormuz itu sebenarnya tidak mempunyai keupayaan canggih untuk mengesan dan menghapuskan periuk api. Jadi saya tidak begitu pasti sama ada dua kapal perang itu berada di sana untuk menghapuskan periuk api atau ada proses lain yang akan bermula atau sedang berjalan yang bertujuan untuk menghapuskan periuk api tersebut. Namun begitu, dua kapal perang keluar masuk Selat Hormuz sememangnya satu perkara besar, terutamanya memandangkan ia berlaku pada waktu tengah hari, transponder mereka dihidupkan sepenuhnya dan semua orang boleh melihatnya. Kita perlu anggap bahawa Iran akan kehilangan sedikit kelebihan mereka jika Selat Hormuz dibuka kepada sebarang jenis trafik yang Iran tidak mahu ia dibuka. Iran telah menyatakan secara terbuka bahawa mereka tidak akan membenarkan lebih daripada 15 kapal keluar dari Selat Hormuz dalam satu hari. Sekarang, setakat ini, trafik masih jauh di bawah had itu atau mungkin hampir dengan had tersebut. Tetapi jika ia melebihi had itu bermakna Iran sedang kehilangan sedikit kelebihan mereka. Sekarang, bercakap tentang rundingan. Teka apa yang China sedang lakukan sepanjang rundingan sedang berlangsung di Pakistan. Perisikan AS menunjukkan bahawa China sedang bersiap untuk menghantar sistem pertahanan udara baharu kepada Iran dalam beberapa minggu akan datang. Sistem yang sedang disediakan oleh Beijing untuk dipindahkan ialah peluru berpandu anti pesawat yang dilancarkan dari bahu dipanggil Manpads. Manpads ini merupakan ancaman asimetri kepada pesawat AS yang terbang rendah sepanjang peperangan dan boleh menjadi ancaman sekali lagi jika gencatan senjata gagal. Sekarang, ingat juga, semasa sidang media selepas misi penyelamatan yang berlaku hanya seminggu lalu, Presiden Trump mengesahkan bahawa F-15 yang terhempas itu memang terhempas kerana peluru berpandu yang dilancarkan dari bahu, yang bermaksud Manpads telah digunakan. Jadi, jika lebih banyak Manpads dibawa masuk, ia akan menimbulkan masalah besar kepada tentera udara AS sekiranya gencatan senjata gagal. Tetapi nasib baik, kita ada beberapa berita positif dari rundingan yang sedang berlangsung di Pakistan. Lihat senarai orang yang datang dari pihak Iran. Sekarang, kita tidak tahu jumlah yang tepat. Tetapi, berdasarkan anggaran, kita telah melihat bahawa sekitar 70 orang hadir dalam delegasi Iran untuk merundingkan perjanjian. Mereka mempunyai pakar ekonomi, pakar diplomatik dan pakar keselamatan. Pada asasnya, semua orang ada di sana. Malah orang yang kita bincangkan semalam, iaitu Muhammad Bagheri yang IRGC desak untuk dimasukkan sebagai wakil pendirian IRGC atau pihak IRGC dalam rundingan itu.
orang itu pun turut serta. Saiz dan komposisi delegasi ini memang memberitahu kita sesuatu. Ini pada dasarnya bermaksud Iran mengambil perkara ini dengan serius dan mungkin mereka berharap untuk mencapai satu perjanjian yang boleh mereka terima. Sekarang, dari video semalam, mungkin ada antara anda yang ingat bahawa sebelum delegasi Iran berlepas dari Iran ke Pakistan, jurucakap ketua delegasi itu pada dasarnya berkata bahawa, hey, 2 daripada syarat dalam perjanjian gencatan senjata tidak dipenuhi. Dan itu bermakna Iran pada dasarnya akan menarik diri daripada rundingan tersebut. Menurut beliau dan menurut kenyataannya, syarat-syarat ini ialah 1. Gencatan senjata di Lubnan dan 2. Pembebasan aset Iran yang dibekukan, iaitu wang Iran yang disekat akibat sekatan. Mereka mahu wang itu dikembalikan. Sekarang, cuba teka. Kita tahu, pasti salah satu daripada syarat ini tidak dipenuhi. Tiada gencatan senjata di Lubnan, walaupun ketika kita sedang bercakap sekarang. Israel telah menyerang lebih 200 sasaran Hizbullah dalam tempoh 24 jam yang lalu. Dan selain itu, pegawai-pegawai Amerika Syarikat juga mengatakan bahawa mereka sebenarnya tidak pernah bersetuju untuk melepaskan mana-mana dana Iran yang dibekukan untuk gencatan senjata. Dan teka apa? Mereka memang tidak melepaskan walau 1 sen pun. Jadi itu bermakna, walaupun kedua-dua syarat itu pada dasarnya tidak dipenuhi, orang Iran masih pergi ke Pakistan dan orang Iran sedang berunding sekarang. Sebenarnya, semasa saya merakam ini pada pagi Ahad, nampaknya rundingan telah berlangsung lebih daripada 4 jam sekarang secara tertutup. Kita ada Naib Presiden J.D. Vance sedang berunding dengan delegasi Iran dan pakar dari kedua-dua pihak sedang berunding antara satu sama lain. Ini sedikit sebanyak menunjukkan bahawa Iran sedang terdesak. Dan mungkin saya tersilap membaca situasi ini kerana ini sedikit sebanyak pendapat peribadi saya. Tetapi cara saya melihat perkara ini ialah Iran secara terbuka berkata, hey, jika 2 syarat ini tidak dipenuhi, kami tidak akan datang. Dan Is bulat seperti, kami sebenarnya tidak pernah bersetuju dengan 2 syarat itu. Jadi kami tidak akan memenuhinya sekarang. Kami tidak akan memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi, walaupun telah membuat kenyataan umum bahawa mereka tidak akan datang, Iran tetap hadir ke rundingan itu. Mereka membawa rombongan besar, pada dasarnya satu delegasi besar untuk berunding. Dan mereka berunding untuk masa yang sangat lama. Itu menunjukkan kepada kita bahawa Iran benar-benar mahukan rundingan tersebut. Dan selain itu, sudah tentu, mungkin juga Iran hanya berhelah apabila mengeluarkan kenyataan itu, betul? Mungkin ia adalah sesuatu yang tidak dirundingkan dan Iran pada dasarnya mendedahkannya pada saat-saat akhir dengan harapan mungkin Amerika Syarikat akan memberi mereka lebih daripada apa yang mereka layak. Tetapi Amerika Syarikat tetap berpegang pada pendirian mereka dan Iran pun berfikir, baiklah, kami sudah cuba. Ia berbaloi untuk dicuba kan? Dan mereka kembali ke meja rundingan juga. Apapun, Hizbullah dan rakyat Lubnan tidak gembira tentang perkara ini kerana bagi mereka, ia kelihatan seperti Iran benar-benar meninggalkan mereka selepas membuat beberapa kenyataan umum. Dan sekarang, mereka sedang berunding. Berunding dengan Amerika Syarikat, sedangkan perang Israel-Hizbullah masih berterusan. Jadi, saya pasti Iran mungkin tidak senang dengan perkara itu. Sekarang, mereka mempunyai hubungan yang lebih lemah dengan salah satu kumpulan proksi mereka. Tetapi walau bagaimanapun, mari kita lihat bagaimana rundingan itu berjalan. Setakat ini, rundingan masih berjalan, tetapi kita sebenarnya tidak mempunyai sebarang laporan tentang apa yang sedang dibincangkan, apa yang sedang dipersetujui dan apa yang menjadi perselisihan. Tetapi apabila kita mendapat laporan tersebut, saya pasti akan membuat video terkini untuk anda semua. Sampai jumpa lagi, saya Sam. Kita jumpa dalam video seterusnya. Sekarang, untuk memahami mengapa Iran bertindak seperti sekarang, kita perlu kembali dan melihat bagaimana Iran boleh berada di kedudukannya hari ini. Itu bukan sahaja bermaksud kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam berlaku. Sebenarnya, kita perlu pergi lebih jauh ke belakang ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh golongan pemerintah pada masa itu masih memberi kesan kepada Iran hingga ke hari ini. Jadi, anda tahu tak? Itulah yang sedang kami lakukan dalam podcast Berbilang Bahagian kami yang baru sahaja dikeluarkan hari ini. Jadi, jika anda seorang yang berminat dengan sejarah Iran dan bagaimana kita sampai ke tahap hari ini, pastikan anda pergi dan dengarkan. Anda boleh menontonnya dengan mengklik pautan di dalam deskripsi atau anda juga boleh menontonnya dengan mengklik skrin akhir di skrin anda. Ringkasnya, klik sahaja video yang ada di skrin anda.